automatic temperature control system. Okay, in a simple words, it's about cook, chicken cook. Yang lebih dia dah upgrade kan lah. Sebab kalau kita tengok traditionally so dia farmers tu dia selalu pergi kena tengok hands on. Dia kena tengok, dia kena check temperature semua tu okey ke tak semua tu. Tapi saya punya ni dia memudahkan kerja farmers tu sebab saya ada guna LCD, saya ada guna buzzer, saya ada guna fan and also low cost audio and it's very reliable to them to buy. It's not expensive. LCD ni dia akan ada lah. Dia akan display dia punya temperature, humidity. Kalau sistem stable ke ada apa-apa masalah dengan sistem tu, dia akan bagi tahu dia kat sini. So dia orang boleh just tengok je daripada luar. Kalau apa-apa baru dia pergi tengok dalam, okey, nak settle apa-apa. Okey, so yang saya punya fan ni dia okey. Kita tengok dekat how my system works. Selepas initialize all the components, kita akan read temperature and kita akan dapat reading temperature humidity tu daripada DH222 sensor. Okey, kalau saya punya temperature tu lebih daripada 32 degree Celsius, saya punya fan akan turn on. Kalau dia kurang, for example 29, the fan dia off lah, dia still in a good temperature. So kalau dia lebih daripada 35 degree Celsius, apa akan jadi adalah saya punya fan is still on, saya punya buzzer pula yang akan activate, and then dekat sini akan dia ada display lah temperature alert. So dari situ dia akan bagi warning lah kepada farmers dalam kawasan tu, sebab dia akan berlaku mostly siang je. So siang baru dia sunny days, dia punya temperature tu tak tetap. So and masa siang tu normally farmers semua dekat area situ je, so senang untuk mereka. Malam tu temperature dia tak berapa naik sangat lah. Okay. So lepas dah semua dah berlaku proses saya ni, repeat lah dia punya loop tu. Okey, itu je saya punya ni. Madam nak tengok macam mana dia berfungsi. Hold my laptop. Ada satu web sensor. Sebab takut dia overweight. Kalau dia overweight tak boleh kan nak set. Kalau dia web sensor ni, dia akan ada sekarang dia ni starting. Sekarang kita punya temperature dalam ni adalah 29.9. 30 lah madam. So dia still okey lah, dia belum lagi ni. Sekarang yang ni dia temperature saya. Okay, kiranya saya replicate, saya set temperature. Okay, my fan is on now. Turn on now. Connected kau? Ya. Surya tadi tu aja. Ha. Oh, saya punya wiring connection loose. Tadi okey. Ha. Sebab tu. Tadi fan dia akan bergerak. Kalau saya ada video mana kalau madam nak tengok pun.